tu belum jenis beli rumah 400k untuk future retirement and nak bagi sewa untuk kawal loan. Konon nak untung atas angin. Monthly bank 2k tapi demand sewa area tu hanya 1k plus je. Terima kasih Jen atas komen. Untuk para penonton, Jen ada bagi 2 komen. Ini komen kedua. Yang pertama, Jen bagi tahu kalau nak beli rumah, nak invest, kena check juga sewa tempat tu berapa. Dan sebelum beli, jangan tak check main beli saja. Okey. Jadi nak invest tu kena buat kajian sendiri, research. Okey. Saya sini nak tekankan yang artikel tersebut ada cakap yang wanita ini membeli sebab tak dekat dengan tempat kerja. Jadi beli memang untuk duduk, tak fikir pasal invest. Tak fikir pasal pada masa depan apa akan terjadi. Tak fikir pasal akan ikut suami ke tempat bekerja yang lain, akan kahwin ikut suami. Okey. Jadi di sini memang pembeli tersebut membeli untuk duduk sendiri ya. Semua ni tak fikir. Tapi apa yang kita boleh ambil dari iktibar ini ialah sekarang ni banyak benda semua sedang berubah dengan pantas. Hari ini ada kerja, mungkin esok company tak perlukan anda menganggur, buang kerja. Atau company tak boleh sustain, tutup, anda tak ada kerja. Okey? Atau anda dapat peluang yang lebih baik untuk pergi ke tempat lain, gaji tinggi, peluang naik pangkat lebih tinggi. Banyak yang boleh berlaku sekarang. Atau mungkin anda nak buat bisnes sendiri. Okey? Apa yang saya nak sampaikan di sini ialah apa yang kita fikir dahulu dah tak boleh digunakan sekarang. Apa yang difikir dahulu. Saya dulu kalau bagi pendapat, saya akan cakap kalau you nak duduk sendiri, you suka, you beli je lah. You mampu, you beli je lah. Tak kisah. Tetapi selepas peredaran zaman kan, tengok banyak benda berubah sekarang. Saya pun sendiri ada ubah pendapat saya kepada macam ni. Kalau walaupun anda beli untuk duduk sendiri, anda juga perlu pertimbangkan aspek pelaburan. Maksudnya di sini, kalau anda beli untuk duduk, katakan anda nak dapat peluang untuk keluar negara, rumah tersebut boleh jual ke tak? Kalau tak boleh jual, boleh sewa ke tak? Kalau boleh sewa, macam mana? Berapa banyak boleh sewa? Taklah sakit sangat ya, nak bayar tiap-tiap bulan. Kalau rumah tersebut boleh jual, mungkin anda ada sikit, anda rugi sikit, anda bercadang tak nak jual, tak nak pening kepala, jual je lah. Tapi aspek tersebut mesti diambil kira. Dan paling senang ialah kalau rumah tu tak duduk, anda tak duduk, adakah boleh sewa dan berapa boleh sewa. Okey, saya rasa dalam zaman sekarang kita perlu fikir. Walaupun kita duduk sendiri, kita perlu fikir. Biasanya kalau kita pergi beli rumah yang kedua, rumah yang kita duduk tu kita jual. Sebab duit muka yang kita ambil daripada untung rumah pertama tu, kita masukkan rumah kedua kan. Tapi sekarang ni banyak perkara yang tidak menentu lah. Jadi kita kena fikir lebih jauh sikit tentang kemungkinan semua benda ni berlaku. Okey, itu saja yang saya nak kongsi untuk hari ini. Terima kasih Jen atas komen anda ya.